Dan kata Allah dia hari ni kita dapat kebanyakan benda tu dicomor. Bahasa surat panggil lomor dah. Di lomor dengan minyak kayu. Minyak kayu. Lepas dia tanya, maka apakah hukum minyak kayu itu? Minyak kayu apa hukum? Dia nak tanya macam mana ni? Nak tanya adakah najis minyak kayu atau tidak? Dia kata nak tanya itu dulu. Mai tanya apa hukum? Dia nak hukum tak boleh benda. Ain tak boleh dihukumkan. Nak tanyanya minyak kayu tu adakah najis atau tidak? Situ dulu. Apa baru dia hukum kau turut belakang lagi? Tanya situ dulu bicara. Dan hukum tak boleh. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Wi tergambar dulu tempat nak tu mana. Nak betul najis ke tidak najis? Ni kena tanya tengok semata-mata minyak adakah nak kata najis? Tak najis dah. Pas minyak kayu-kayu apa? Minyak kayu apa? Ni kita rasalah ni kena bahasa dulu ni. Minyak kayu. Minyak tu mari daripada kayu tu. Kok minyak yang dibuat lomo dengan nyok akal kayu. Kamu dak apa tu? Nak cuba molat. Ni nak hukum so-so ke senin lah. Minyak kayu kita apa macam tu? Minyak kayu. Minyak hak mari daripada kayu tu baik di kayu. Kalau kau tu cerak tak ada najis. Kau kayu dah pun najis. Tak ada dalam dia lah. Tak ada pun kayu yang najis. Sekalipun yang beracun tu bak racun suku, bak mabuk suku tapi najis tak ada. Kalau kata minyak kayu, minyak mari daripada kayu, seperti dama kuring nama apa. Tu minyak kayu boleh panggil lah dah. Maka hak tu cerak dah, tak najis. Lepas ni minyak kayu dimurak ke mana? Minyak ada buat lomo kayu. Betul? Apa minyak tu buat daripada apa? Kena cari dulu bahan-bahan dia tu. Bahan dia tu buat daripada apa? Tu nak tanya lah. Tanya orang jual tak orang itu jual lah. Orang buat tu. Orang buat ni yang masuk bahan apa dia? Bahan nak jadikan minyak untuk buat lomo kayu ni. Lepas nak panggil nama apa nama suku kira nama tu. Masuk apa bahan dia? Kena cerah. Kalau tidak cerah klik pada asal. Tak nyata duduk situ dulu hak zahir. Al-halal bayyinun wa haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Maka tak boleh masuk ke apa dia. Aku cerah situ dulu. Apa kata cat dia buat daripada apa cat? Alkohol ke apa alkohol pula? Sejuk benda. Lepas tu tiada sejuk benda kering tu semua najis. Tak apalah. Hak benda tu alkohol pula kena ngaji pula alkohol tu. Kena ngaji pula alkohol tu daripada benih apa. Sebab dia setiap benda hak pasal sah tu panggil alkohol belaka di buah-buah kayu ada. Dia ambil daripada apa alkohol tu. Kena bicara situ pula. Sebab alkohol ni pening tapel dia alkohol hebat tu. Tak itu kan? Apa berah lah tu tu. Alkohol kuat tu. Nampak tak? Itulah. Jadi bila tak nyata situ kita tak boleh nak kata najis. Bila tak nyata. Jadi kita kena duduk pada asal dulu. Asal itu Nabi dia ajar seni tu. Orang main dia walau kafir hadiah ke apa, dia makan. Orang hadiah ke dia Malaysia madu. Makan. Takut boleh jadi aku. Mama takut itu boleh takut semua. Depan ajar seni. Itu dia. Bila nyata tak boleh ya. Gitu. Kalau itu ternyatanya bahawa satu kena periksa dia alkohol tu deh. Sebab kita kalau katakanlah minyak ni masuk dengan alkohol, kena periksa alkohol tu gapo dia bahaya daripadanya. Bahaya pada najis ke tidak. Itulah di antara lain. Islam ni dia ajar jalan senang, jalan mudah. Sebab gapo yang Allah Taala beri tu manfaat untuk kita belaka. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Cuma guna kita tu salah itu menyebabkan. Tu pada asal dah. Apa cukup dulu kita main tengok kitab yang kedua ini masa sikit dah banyak guna masa.
dak reda tu gapo kita semenjak kita jadi imam gitu. Kita jadi imam pak makmum reda lagu mana tak reda lagu mana. Ndak nak tanya klik lah nah. Dia mau tanya mari kita nak tanya klik. Reda-reda tu gapo? Dia muka dia mau tanya kita jadi imam pak makmum tu ada hak reda. Lagu mana dia mau tanya mari sini. Tak reda lagu mana? Lagu mana tak lagu mana nanti dia mau jawab diri boleh tapi kita nak tanya klik reda tu gapo? Oh jauh sangat tu jauh tu baca sembih bahasa Melayu tu reda-reda ni ke apa reda rela dekat-dekat juga tu nak so lagi banyak bahasa tu setuju tak reda tak setuju tu dia mudah ya betul baik kita orang ni jadi imam, puak makmum tak setuju. Pas kacau apa? Tu dia. Dia mula cari suara nak setuju tu. Itu ke? Hak ni tak ada kira cari tak cari dah. Hak ni hak syarat je duduk di hati. Makmum setuju ke tak jadi imam? Tak setuju tak sah lah. Orang tak setuju tak sah. Pas kita tahu juga orang setuju tak setuju dah. Pas dia mau kata kalau nak cari setuju tak ada siapa jadi imam. Dia mau kata. Lagi mana? Tak ada seorang habuh orang setuju belaka. Tengok tu lah. Sabit tu ulama bercara cuma saat ni nak faham makna dulu. Tak reda. Gapo tak reda? Tak setuju. Kita jadi mepah ada makmum tak setuju. Tak? Dalam syarak tak molek dah tu. Makruh dah kita jadi imam bila makmum tak setuju. Bahkan nak kita setuju tu nanti semua orang ada pada umumnya pada kebanyakannya. Bila tak disetujui pada kebanyakan maka tak salah. Ya apa di antara kita tahu hikmah? Hikmah apa disyaratkan jamaah? Jam himpun berkumpul. Tu jamaah pada asal lurahnya jamaah ya jama'u himpun kumpul. Berjamaah berkumpul. Maka Islam cara nak berkumpul tu hak minggu berkumpul cara besar-besar. Sabit dia tak benar buat 2-3 tempat sekampung. Nak berkumpul minggu Jumaat. Walaupun ada masjid madrasah satu hari minggu pergi berkumpul di satu tempat. Hak besar minggu tu. Lahir satu ittihadul kalimah. Tu berkumpul. Kalau nampak 2-3 nampak lain dah lah. Tak kumpul orang masuk mana hak ni hak mana manusia ni 2-3 gitu nampak dah tak berkumpul dari sini tu lepas tu apabila seminggu sekali pahak hari-hari kalau kena hidup kumpul setempat semua bawa pada tinggal tak nak kumpul tempat tu lah hari-hari ni dia benar untuk kalau bahasa ramai buat jadi banyak tempat. Bucu tu ada sak, bucu ni ada sak, tepun ni sak. Ni kumpul sini, ni kumpul zuhur, kumpul sini, asar, kumpul sini. Jadi dari setiap kapal lahir syiar. Bos minggu kali pergi kumpul satu kali. Hari-hari mung sini macam ni. Nak jadi berkumpul. Tu faedah jamaah hikmatnya berkumpul. Di samping berkumpul dalam ramai-ramai berkumpul orang ni lebih segini, orang tu lebih segitu, orang ni lebih gini. Di samping berkumpul je tu baik. Paling kurang tanya khabar. Mana ada apanya hari mai uzur ke weh. Dia tanya khabar, dia tanya menanya itu baik lalu. Ke orang lain ni tak ada nak tanya menanya. Dengan ada jemaah, ya ada tanya menanya. Nak ada nampak mari, mari kawan decline tak ada klik. Tu ke, dia timbul tanya menanya. Tengok kita duduk dalam bandar ke belaga layan mula pagar mungkin lah pagar tak tahu nama ada tak ada siapa tahu tak kenal dolinya nanu orang luar ambil sini demo cara dia bertubik masuk itu kunci kerak bila ada jemaah boleh duduk kenal mengena sabit kita orang kampung tak suka mana kenal bih bucu mana dia berkumpul dalam penjaya memenjaya dalam apa disyarak pula dah suruh berkumpul cara ibadat tu asalnya. Tiba-tiba pergi jadi orang tak setuju. Luput hikmat suruh berkumpul, naik pancah hala. Badan sah. Nama mana tu? Sampai tu nak pada reda tak reda. Setuju tak setuju. Pas tak setuju buku pun kena cek mula. Buku
Tok email panjang berdoa. Tu pun buku tak tu juga. Ada pernah orang merayu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tu buku baca panjang. Awak dia ingat yang baca cara dia tak ada hira relak belakang bergelisah kawan kakak tengok je lah panjang. Kekal enggak siaplah kawan dia ada janji demo. Tu kalau ada cerah relak belakang tu. Kena murid tu dia. Mun tak email orang kan. Buku panjang telajak pun tak setuju juga. Cepat berdoa boleh tepokai orang lihat belakang pun tak setuju juga. Apa dah tu dari segi akhlak perangai pun orang tak setuju juga. Apa tu masya-Allah ni. Ni dia atau betul payah tu. Sebab itulah kena baiki betul agama dah. Ni tak kena dah cari sorang ni. Ya syarat dia tajuk nak buat lah itu kan. Itulah maksudnya lah tu hikmah. Ni buku dah jadi pecah. Jemaah pecah lah itulah. Jadi orang panggil tanah perasaan punah semua hati. Dengan beri pun jemaah tak berkesan. Sebab yang akhlak kita punah, gapo kita punah. Sebab dia pada manja ni mung timbul aku puasa cukup cara aku, mung cukup aku tak heran aku. Timbul hati masalah. Sebab tu kata perkara ni bila kita klik pada hikmat tu asal. Sebab tu kita nampaklah hikmat kata orang apabila jadi imam tak disetujui oleh makmum tu maknanya tak comel. Sebab tu kita nak tahu kata dah. Itulah di antara. Tak tujuh seorang dua tak kira tu syazun yuhfazu wala yuqasu alaih. Orang mengaji kaedah ya ada hak syak ni hak terpencil ataupun yang ganjil. Hak ganjil saya kira dengan hak ganjil punah jalan bih. Punah jalan bih kira hak ganjil. Kira hak tordan lil qiyah tu. Tu dia. Tu kata mengaji kaedah, mengaji nahwu, mengaji apa. Hak ni syak je panggil. Apa syak? Tak lewat kira hak syak tu. Yuhfazu ingat kata ada jari-jari sorang. Tu ya. Wala yuqas ala. Tak boleh nak ukur tak boleh. Nak giyah baju tak boleh tu. Gitu tak? Tu kaedah dia ada semua. Lepas tu tak ada nak panjang tu dah. Nak baca kitab yang kedua dah. Surat-surat pun tak ada dah ni.